lah Pan, saya tak sempat je ni. Kita kan dah bayar mahal, janganlah risau sangat. Pasal apa ni? Nak senang, bayar je 300, saya urus. Tak payah datang semua kelas. Maksud puan? Ni lah caranya, korang nak lulus kan? Betul ke cara ni? Macam salah je. Tapi saya takut gagal lagi. Cik Lias, 3 orang yang saya cakap hari tu, semua dah selesai. Bagus. Tak apa, nanti saya akan potong sikit kat bola markah ni. So pandai-pandai lah saya nak adjust dengan apa je. Jadi jangan risau, lulus je. Okey. Okay. Puan Syikin, kenapa nama saya tak ada dalam senarai rekod kehadiran? Saya cuma ikut rekod yang Puan Adina bagi je. Mungkin ada kesilapan. Tapi saya dah datang 8 kali tau. Orang yang datang 2 kali pun dah ada nama senarai dah dekat situ. Ini tak adil. Saya cuma ikut arahan. Maaf ya Hafiz. Jadi, siapa yang bayar lebih dia lah yang masuk rekod. Jadi latihan ni bukanlah penentu lulus. Macam tu ke? Terima aduan, rekod latihan ni, nama dan tantangan sama. Macam mana ya? Mungkin staf tersalah salin kot. Kalau betul, pusat latihan memandu ni boleh digantung. Saya tak tahu, saya cuma ikut arahan. Kita lulus, tapi kenapa rasa tak sedap hati Aku pandu pun macam tak yakin. Takutlah nak buat kereta nanti. Lulus tu bagus dah. Tapi kalau kita lulus, tapi kita tipu, kalau berlaku apa-apa kejadian raya, siapa yang tanggung? Saya ikut, tapi saya malu. Mak saya mesti kecewa. Nama saya Syazali David Samdin, merupakan pelajar undang-undang. Saya Azma. Saya ambil jurusan ISM, Kewangan Islam. Pengalaman saya untuk mengambil lesen memandu kira-kira dalam 3 ke 4 bulan macam tu untuk selesai, untuk mendapatkan lesen. Pengalaman saya ambil lesen dalam tempoh 3 bulan lebih macam tu lah. Berdasarkan pengalaman saya, tak pernah lagi lah. Cuma saya rasa mungkin kalau berlaku kejadian tu, mungkin yang meminta tu mungkin lah cikgu ataupun tenaga pengajar. Dan sebab kawan-kawan saya pun dia ikut prosedur yang betul, macam bayaran tu ikut macam ketetapan tu lah. Cuma kalau terjadinya tu, maybe kita panggil rasuah ataupun makan suap kan. Tak pernah lagi lah. Mas saya lah, daripada driving academy yang saya pergi tu, tak adalah disuruh bayaran tambahan. Ikut pada KSC yang dibagi dalam resit tu, kita just bayar yang ikut yang tertera dalam KSC dia orang tu. Mungkin ia sebagai jalan pintas untuk mendapatkan lesen sebab tujuan mereka adalah satu, untuk mendapatkan lesen tersebut tanpa mengira macam tanggungjawab apa semua. Sebab bila kita dapat lesen, dia merupakan satu amanah untuk kita untuk macam lebih berhati-hati ataupun lebih cekap lah, lebih teliti semasa memandu. Pendapat saya rasa sebab mungkin mereka dah cuba banyak kali. Dalam contohnya macam ujian komputer kan. Lepas tu dah banyak kali, lepas tu gagal. Mereka ni macam dah putus asa lah. Dah tak ada keyakinan diri. Lepas tu mereka pun sanggup bayar ambil kopi tu supaya lulus dalam ujian tu lah. Bukan setakat komputer lah, litar pun ada. Tindakan yang perlu diambil lah saya sebagai bekas pelajar, saya rasa daripada menyalahkan orang lain, baik kita sedarkan diri sendiri dulu lah. Boleh dipanggil kesadaran dalam diri sendiri dulu. Kita kena sedar bahawa rasuah ni adalah satu kesalahan yang besar, bukan setakat di sisi undang-undang, di sisi agama pun memang salah. So second, kena ada aduan yang cekap lah daripada kelas memandu tu. Kalau kita dapat macam aduan ataupun dapat lihat lah apa yang terjadi kalau ada berlakunya rasuah depan mata kita tu, memang perlu dilaporkan dan segera mengambil tindakan yang tegas lah. So rasuah tu dapat dielakkan lagi-lagi dalam kelas memandu tu. Sebagai calon ataupun bekas pelajar daripada driving academy ni, saya rasa kita pilih driving academy yang berintegriti supaya dia punya TSC dan prosedur dalam driving academy tu telus lah. Dia ikut terusnya. Saya rasa walaupun kita gagal sekali, kita tetaplah buat tu dengan jujur lah supaya kita lulus tu secara jujur. So berusaha atas usaha kita sendiri.